Belajar untuk jadi cikgu RBT memang kita kena belajar semua sekali kan? Okay, saya belajar everything. Saya belajar welding, saya belajar wiring, saya belajar menanam, saya belajar menjahit, memasak. Kamu Sari, dia ada kemungkinan anak kau nanti dia yang ajar. Betul tak jadi? Dengan saya sebab buat this session untuk tengok kita orang punya journey lah throughout this mas ni. So my first one is kemahiran. Untuk kemahiran I choose to do project cream. This one. Okay. This one matlamat yang kita dengan Abang Nizam dah bincang first dulu. So the first one is to master the skill of crocheting using yarn. Use crocheting as a form of self-therapy, strengthen my fine motor skills, promote traditional skills among the younger generation, create 5 patterns using my crocheting skills. Nampak tak? Dia ada unsur yang very specific. Create 5 patterns. Create 5 videos. Kalau buat video. So benda yang counted. Lepas tu, this is my first ni lah record. Yang ni kita start dengan teori. So this, alamak ni tak ada double dot, sorry lah. Okay, kita tak perasan. So this is the title, date and venue. This one I do at my college, start dengan 15 March. And then, nak baca ke? Okay. Tengok. Okay, tengok bagaimana learning curve itu berlaku. Okay, mula-mula kita akan, bagaimana kita akan semak. Mula-mula kita akan tengok 15 March. So kalau 12 bulan dia akan berakhir bila? So kita akan kira 15 bulan dia berakhir. So nanti, what panel did is dia akan tengok log yang terakhir dia. Adakah dia tengok, adakah jam ini is equal or more than 60. Dia kalau lepas, okay macam dia ni still ongoing kan, the process. Okay, awak tengok dia nak buat crochet kan, benar. Okay, dia tak mula dengan terus buat tau. Tengok, dia mula dengan teori, dia mula dengan study the theory of crochet. Takkan ada orang pergi buat komponen kemahiran memasak, tiba-tiba terus memasak. Kau tidak dilahirkan sebegitu. Kau kena belajar mengenal kuali, pan, apa lagi? Ikan bawal macam mana. So itu sebenarnya tu tak jadi terapi lah kalau sakit. Boleh sponsor kerusi yang macam ni kan? Betul. Okay. And then next, saya dah start cari advance sikit. Dia belajar macam mana nak buat granny patch lah. Granny patch ni macam segi 4 something macam ni. Lepas tu dia ada corak. This one macam untuk beginner macam saya ni memang quite hard lah sebab tak pandai kan. Banyak lah macam try and error, macam kita dah start try tu and then kita tarik balik sebab nak kena betulkan balik, lepas tu buat balik. Sebagai orang perfection pun saya tak boleh lah tengok benda tu cacat. Apa tu? Ini memang selama dekat Zim tu. So dia nampak lah macam tu kan. And then this is the new mission lah. Okay. Lepas tu ni nak tunjuk masa lah. And then sabar nanti ada gambar kaki. Dia Gen Z. Salah bergambar, dia kalau tak gambar sunset, gambar kaki. Gambar apa lagi? And then this one ada dia punya labs lah, dia nak tunjuk labs. Ni saya pergi hiking, jogging dekat Gunung Pulai, pedas gila sebab jalan dia macam ni. Apa istilah dia? Pace berapa situ? Tak tahulah. Okay. Then kejap, saya buat hijab terus. Buat. Sabar, nanti ada gambar kaki. Kan? See? Okay, ni Kecilnya comel. and then this one 3 Jun dekat sama juga, dekat tempat gym korang. Fitness tu kat mana kau? Okay tak gym tu? Sumpah okey gila. Berapa fees Ramai dia? gila orang kaya kat Fees situ. dia kita orang, hari tu kita 3 bulan kan? So dapat yang mana satu yang saya tu? 3 bulan dekat 400 lebih. 400 something. Macam tu. Biasa dia ada sauna. Ada sauna. Dia ada sauna. Lepas tu sama juga lagi ni ni gambar kaki lagi. Gambar selfie ada tu, treadmill. Comel. And then sampai the latest one on Nampak tak dia buat larian or jogging tapi mostly dia boleh buat juga dekat treadmill. Sebab dia tak nak buat dekat luar kan. It's okay. kalau pernah berapa yuk? Pernah, saya pernah.
bunyi cicit-cicit. Kalau dia kenyang, sedawa tak dia? Tak. Ya, tahu. Tak tahu kan? Dia memang bunyi macam tu. Tapi dia macam Dia memang bising lah perempuan. dia memang bising. Biasanya bila dia tapi makan, dia dia like bijak. so aggressive di time ni. So saya macam Kat mana ladang bulu puyuh tu? Kau kena dapat Dia timing waktu makan. wild puyuh or what? Waktu makan dia pukul berapa? Dah tu puyuh boleh? Orang yang jual tu pukul berapa Puyuh kan? boleh. Siapa yang bela? Baru lah. Dia orang punya kos Kau ada boleh. Oh, dia orang cikgu RDT. ni bukan section saya punya. So saya bukan buat anda saja. So, Ya. dah selamat dah dimakan dah jadi tai dah. Kau masak apa? Pedas. Saya tak makan sebab saya tak sampai hati. Oh, Saya tak makan sebab saya macam Vegan. Belajar untuk jadi cikgu RDT. Dia jadi haram kan kalau kesian. Ya. Belajar untuk jadi cikgu RDT memang kita kena belajar semua sekali kan? Okey, Saya belajar everything. Saya belajar welding, saya belajar wiring, saya belajar menanam, saya belajar menjahit, memasak. Kamu Sari, dia ada kemungkinan anak kau nanti dia yang ajar. Betul tak jadi? So kau mak dia dah final sem tau. Memang kita dah layak bagi dia cikgu. Kita tinggal satu sem je lagi tinggal. Sebab tu dia belajar welding, belajar masak, belajar menjahit. Saya belajar semua, everything. Saya ada kemahiran. Coding, semua saya belajar. Semua itu apa yang paling tough? Paling tough, semua tough actually sebab semua hands on. Paling tough part buat report. Sebab saya satu sem ada 4 subjek hands on. So 4 tu nak kena ada report. Report coding, report masak, report menjahit. Satu subjek tu 2 credit hour je, tapi kerja dia macam 4 credit hour. Lepas tu satu sem ada 9 subjek. So dia macam lah. Tapi okey je. Betul kan? Korang yang cik masalah kan? Banyak benda pelik-pelik. So kamu kena belajar semua. Betul. Tapi saya instead of ASK, saya sebenarnya lebih suka pada ambil RBT untuk role form. RBT is macam ASK mewujudkan pemikiran digital kau, pemikiran logik. But RBT mewujudkan pemikiran kreatif. Betul. Betul kan? Betul. Tapi video subjek RBT tu dah nak dimasukkan dah. Starting 2027, dia akan ubah ke teknologi digital something like that. So macam mana kedudukan awak? Kedudukan saya itulah. Kedudukan korang semua? Kita orang tengah berdoa lah supaya dapat Kesian ni tempat. korang. Tapi dia orang cakap macam transfer dia akan berubah daripada subjek RBT tu masih ada tapi dekat form 4, form 5. So maybe kita orang ni posting ajar form 4, form 5. Jadi macam peradilan lah macam tu. Oh, dia nak habiskan dia nak Dia lagi khusus lagi nanti. Dia memang Semua sama Welcome. mana dia? Tapi by the way dia memang macam tu. Dia Kalau kau ajar role form dengan tak ada penilaian apa benda lah, it's okay, masih lagi okay, macam belajar saja. tapi tak Buat juga enjoy. sebab dia dah start daripada sekolah rendah. Dia macam tu. Sekolah rendah tu dia akan belajar buat projek, belajar coding, continuity. basic. And then dia masuk sekolah menengah. Sampai tu dia akan belajar sendiri. Dia akan buat sendiri. Cikgu kiranya macam assist je. Macam tu. Student tu yang kena belajar macam nak buat coding daripada awal sampai cikgu. Ini kesiannya budak-budak. Dah lah kau ni susah. Macam lah. Kau nak share kat cikgu dia? Kau punya macam contohnya macam kawan kau contoh. Tak share. Kesian sikit lah. Diorang nanti diorang yang tanda tu, budak-budak yang ditanda tu. Kesian diorang. Ini sama-sama kalau nak go through the report, nak buat terus yang tadi based on the copy yang saya bagi kat Hani Arisa, korang boleh sementara mendengar Akak Ahmad makcik ni guru ni Cakap saya bagi kucing makan, tapi sebenarnya kau yang nak makan. Kau ni nak pergi makan, tapi nampak gaya kucing makan tu kenapa? Jadi kita jangan letakkan situasi apa tau, orang mempersoalkan. Orang mempersoalkan, betul ke aku bagi kucing makan? Just betul lah kalau macam tadi kan, macam Alice bagi yang wet food tadi kan, Alice nampak something, makanan apa. So tu based on apa yang perasaan lah tu. So nak kena macam kalau macam ni okey lah. Cikgu makan. Boleh je. Letak dalam tray ke, tak apa ke. Tapi kau buat apa? Kau buat kat situ, ada orang crowd kat situ ke. Jangan nampak macam kita abandon je sebenarnya. Nampak macam kita tu dalam terbiar, tapi betul ke accident. Biar nampak macam ada crowd. Kau tunggu, walaupun sekalipun kau tak ada kat dalam tu, kau